لا إله إلا الله حسبي Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang berhormat Ustaz Dato' Haji Ahmad bin Yaakob, Menteri Besar Negeri Kelantan Darul Naim. Yang berhormat Dato' Haji Abdul Fattah bin Mahmud, Exco Kerajaan Tempatan Perumahan Belia dan Sukan Negeri Kelantan. Yang berhormat Dato' Haji Nik Kazim Haji Nik Yusof, Pegawai Kewangan Negeri. Yang mulia Tuan Zainal Abidin Tuan Yusof, Ketua Jajaran Gomusang. Yang mulia Datuk Kaya Perkasa, Timbalan Setiausaha Kerajaan Pembangunan Merangkap Pengarah Unit Perancang Ekonomi Negeri. Yang mulia Datuk Pengarah Jabatan Kerja Raya JKR Negeri Kelantan. Ahli-ahli yang berhormat, pimpinan-pimpinan masyarakat, hadirin hadirat, adik kakak yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan lipat izinnya pada pagi yang penuh ceria ini kita dapat bersama-sama berkumpul, kita dapat dihimpunkan di sini dan pimpinan tertinggi Kerajaan Negeri Kelantan dapat hadir untuk sama-sama dengan kita di sini untuk sama-sama kita menyaksikan satu lagi majlis yang kita namakan sebagai Majlis Meletak Kerja Rumah Kekal Mangsa Banjir di peringkat di Jajahan Gomusang yang insya-Allah ianya akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Ustaz Datuk Menteri Besar Negeri Kelantan Darul Naim sebentar nanti. Hadirin hadirat yang dirahmati sekalian, sebagaimana yang kita semua sedia maklum, tahun 2014 merupakan tahun yang begitu tragis bagi kita di negeri Kelantan, juga kita di Malaysia. Pelbagai rentetan peristiwa-peristiwa yang menyayat hati telah berlaku kepada kita, khususnya negara kita Malaysia, dan tempiasnya juga kita terima bagi kita rakyat negeri Kelantan, di mana di penghujung tahun 2014 di mana kita semua sedia maklum musim tengkujuh tiba dan kita bersedia untuk menghadapi banjir. Namun begitu, banjir yang datang pada akhir 2014 di luar dugaan kita. Ianya sampai tak boleh nak rayak gapo. Begitu teruk, begitu azab, dan hanya kita yang memandang ini, orang kata lebih lagi teruk bahu yang memikul, iaitu mangsa-mangsa banjir sekalian. Oleh itu, pada hari ini komitmen yang ditunjukkan oleh Kerajaan Negeri Kelantan melalui peruntukan tabung amanah bencana banjir yang telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Ustaz Datuk Menteri Besar Negeri Kelantan di Kuala Lumpur baru-baru ini, dan inilah hasilnya. Dan pada pagi ini sama-sama kita merealisasikannya, Majlis Meletak Kerja Rumah Kekal untuk mangsa-mangsa banjir khusus untuk di Jajahan Gomusang ini. Hadirin yang dirahmati sekalian, untuk memulakan majlis pada pagi ini, majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Yang mulia Tuan Zainal Abidin Tuan Yusof, Ketua Jajahan Gomusang, untuk menyampaikan ucapan alu-aluannya. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya muliakan pengacara majlis, Yang Amat Berhormat Ustaz Datuk Menteri Besar Kerajaan Negeri Kelantan, Yang Berhormat Pengerusi Jawatankuasa Perumahan Kerajaan Tempatan Belia dan Sukan, Yang Berhormat Datuk Pegawai Kewangan Negeri, Yang Mulia Datuk Tengku Kaya Perkasa, Yang Berbahagia Datuk Pengarah JKR, Yang Berhormat Ahli-Ahli Dewan Undangan Negeri, Yang Berbahagia Datuk-Datuk Ketua-Ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan, Tuan-puan sidang hadirin yang saya hormati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya mengambil kesempatan ini untuk mengalu-alukan kehadiran Yang Amat Berhormat Ustaz Datuk Menteri Besar ke Jajahan Gomusang, dan dalam masa yang sama marilah kita sama-sama merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberi ruang
dan peluang kepada kita semua untuk hadir dalam majlis meletak kerja-kerja pembinaan rumah kekal bagi mangsa banjir yang kita adakan di Kampung Kolam Emas, Gua Musang pada pagi yang penuh ceria ini. Saya bagi pihak selaku Ketua Jajahan dan bagi pihak seluruh penduduk Jajahan Gua Musang ingin merakamkan ucapan terima kasih dan setinggi perhargaan kepada pihak kerajaan negeri yang telah bersetuju untuk memilih tarikh pada hari ini untuk mengadakan majlis letak kerja ini bagi Kampung Kolam Emas yang akan melibatkan lebih kurang 18 biji ataupun buah rumah dengan nilai sebuah sebanyak RM40,000. Bagi keseluruhan rumah yang total loss di Gua Musang ini yang keseluruhannya berjumlah 443, gerak kerja akan kita teruskan dengan kawasan-kawasan yang telah kita kenal pasti di seluruh jajahan. Dan kita jangkakan bahawa masa yang mungkin akan diambil oleh pihak pelaksana nanti tidak lebih pada 2 bulan insya-Allah. Kerana jika kita mengambil masa yang agak panjang, tentulah penderitaan rakyat kita yang sekarang ini berada dalam kemah dan juga kalau contohnya di Gua Musang ini di kem PLKN akan berlarutan dan mungkin tidak memberi kesiasaan pada mereka ni. Dan insya-Allah dengan kerjasama semua pihak, saya yakin bahawa usaha kita ini tidak akan mengambil masa yang panjang. Dan kita letakkan target kita cuma dalam masa 2 bulan. Dan saya diberi assurance oleh pihak pelaksana di sini untuk 18 buah rumah ini insya-Allah dalam tempoh berkenaan. Jadi pihak Tuan Haji Nur Aziz, iaitu pemilik kepada syarikat Lamban Cipta Senayan Berhad ini, telah pun berbincang dengan pihak kita dan insya-Allah katanya untuk 18 buah ini akan disiapkan dalam masa 2 bulan ataupun mungkin satu tempoh yang lebih pendek lagi. Kita akan cuba usahakan supaya apa yang kita rancangkan itu akan diberi keizinan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang amat berhormat Datuk Menteri Besar, Datuk-Datuk, Tuan-Puan yang saya hormati sekalian, musibah banjir yang berlaku pada akhir tahun 2014 yang bermula pada 19 hari bulan Disember bagi jajahan Gua Musang dan turut melibatkan jajahan di sebelah utara negeri Kelantan sehinggalah hujung tahun, melibatkan pemindahan mangsa yang agak ramai juga, iaitu lebih kurang 4,390 keluarga yang kita terpaksa pindahkan lebih kurang 17 pusat pemindahan. Dan dari segi kemusnahan yang telah berlaku, dari segi kerugian aset-aset, terutamanya aset kerajaan, kita telah laporkan sejumlah 199 juta. Itu satu angka yang tinggi lah. Dan yang nilai yang tertinggi melibatkan sebuah jambatan di Pulau Setelu lah. Itu saya ingat dalam 30 juta ringgit untuk dibina semula. Dan aktiviti pembersihan yang kita adakan di Bandar Gua Musang, terutama di Bandar Lama, yang boleh dikatakan ditenggelami air, melibatkan kerja-kerja pengangkutan sampah lebih kurang 4,000 tan. Itu bukan satu kerja yang senang, sebabnya tempat pelupusan sampah kita lebih kurang dalam 17 km daripada bandar dan kita paksa adakan satu tempat untuk transit. Untuk mempercepatkan aktiviti itu, kita transit dulu satu tempat and then buat pula daripada transit tu ke tapak pelupusan sebenarnya. Itu memerlukan kerja dan komitmen yang tinggi daripada semua pihak yang terlibat. Jadi saya mengambil kesempatan pada hari ini untuk mengucapkan banyak terima kasihlah pada semua sekali
agensi-agensi, badan-badan NGO dan juga orang perserangan yang telah memberi kerjasama yang begitu erat kepada pihak saya di Pejabat Tanah dan Gomusang dan juga Majlis Daerah dalam membantu kita melaksanakan gerak kerja pembersihan dan juga dalam tempoh pemindahan masa banjir pada hari itu, pada 19 hari bulan. Untuk makluman Yang Berhormat Datuk, sebenarnya pada 19 hari bulan, pada hari pertama kita menerima hujan yang lebat itu, kita sebenarnya putus hubungan dengan Kota Baru, dengan Kuala Lumpur sebab jalan tidak dapat dihubungi. Jadi kita mengambil langkahan sendiri sebenarnya. Dengan keupayaan yang ada pada kita pada hari itu, kita melaksanakan tugas kita dengan keadaan yang orang kata serba kekurangan. Tapi alhamdulillah tidak ada kemalangan jiwa yang berlaku di Gomusang dan kita dapat membantu masa-masa banjir ini dengan sempurna lah dari segi tempat tinggal dan sebagainya, makan minum dan sebagainya. Tidak ada rungutan yang itulah. Tapi biasalah kalau dalam keadaan macam ni agak kelam kabut juga, tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Pada hari ini juga Yang Berhormat Datuk, kita mengambil kesempatan dengan kehadiran Yang Berhormat Datuk untuk kita menyampaikan juga zakat kepada pelajar-pelajar seramai 21 orang yang ada orang perserangan yang sudi untuk menyumbangkan zakat pada pelajar-pelajar ni yang terdiri pada anak-anak yatim. Dan golongan pelajar ini juga adalah satu golongan yang paling teruklah menerima akibat daripada banjir ni sebab banyak peralatan di sekolah, buku-buku, pakaian seragam dan sebagainya yang hilang, yang tidak dapat digunakan, yang telah pun disiap sediakan sebelum pembukaan sekolah pada awal Januari. Masa tu agak kritikal lah pada masa tu dan alhamdulillah banyak pihak yang telah menyumbang pakaian seragam, buku-buku dan sebagainya untuk pelajar-pelajar meneruskan persekolahan pada pembukaan penggal bulan Januari yang lepas. Jadi sekali lagi Datuk akhir kata, sebelum saya mengakhiri ucapan saya ini, saya mengambil kesempatan sekali lagi untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak kerajaan negeri yang telah mengambil tindakan yang segera untuk merealisasikan pembinaan rumah kekal masa banjir ini. Dan kita mengharapkan agar kerja-kerja yang akan dilakukan selepas ini, sesuai yang saya sebut, tidak mengambil masa yang panjang lah, bagi memberi gambaran kepada masa-masa ini bahawa kerajaan begitu prihatin dan juga mengambil berat tentang nasib yang telah menimpa mereka pada bulan yang lepas. Dan akhir kata saya sudahi ucapan saya dengan wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada Yang Mulia Tuan Zainal Abidin Tuan Yusof, Ketua Jajahan Gomusang, di atas ucapannya sebentar tadi. Dan hadirin hadirat yang dirahmati sekalian, untuk berikutnya ini majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Yang Amat Berhormat Ustaz Datuk Haji Ahmad bin Yaakob, Menteri Besar Kerajaan Negeri Kelantan Darul Naim, untuk menyampaikan ucapan pelancarannya. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah
dan demi sesungguhnya kami akan uji kamu dengan sedikit rasa takut, lapar, hilang harta benda, nyawa dan juga berupa hasil pertanian. Dan berilah berita gembira kepada mereka-mereka yang boleh bersabar, di mana mereka-mereka ini penuh beriman dengan berkata, sesungguhnya kami ini milik Allah dan kepada Allah lah kami akan kembali. Sadaqallahul Azim. Yang dihormati saudara pengacara majlis, Yang Berhormat Datuk Abdul Fattah Mahmud, Esko Kerajaan Negeri, Esko Kerajaan Tempatan Perumahan Belia dan Sukan, Yang Berhormat Datuk Pegawai Kewangan Negeri, yang berusaha, yang amat berusaha, Ketua Jajahan Gua Musang, Yang Mulia Datuk Khaya Perkasa, Pengarah UPEN, Yang amat bahagia Datuk Pengarah JKR Negeri Kelantan, ahli-ahli yang berhormat, penyelia-penyelia DUN, ketua-ketua jabatan negeri dan persekutuan, tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat, khususnya kepada tuan-tuan yang diraikan bakal menerima rumah kekal daripada pihak kerajaan yang saya muliakan. Pertama, marilah kita panjat kesyukuran setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi taufik diinayah pada kita sehingga kita dapat berkumpul di tengah hari ini di tapak di mana kita akan lancarkan majlis letak kerja bagi membina rumah kekal kepada tuan-tuan puan-puan yang terlibat dalam banjir yang luar biasa pada tahun ini, akhir tahun lepas, iaitu pada tahun 2014 Disember baru-baru ini, di mana kerajaan sendiri amat duka cita dan penuh rasa kasihan terhadap semua rakyat kita yang terlibat dengan satu musibah yang tidak kita jangka. Kita sebagai manusia biasa, kita boleh buat ramalan. Kita boleh buat jangkaan. Apa yang telah dinyatakan oleh pihak GPS dan juga Jabatan Meteorologi pada dasarnya telah memberi isyarat bahawa kemungkinan ada hujan peringkat jingga. Tetapi kita berpegang kepada kaedah biasa, di mana pada kebiasaannya kita tidak menerima hujan taburan dan hujan yang lebat. Tetapi apa yang berlaku di sebaliknya, kita telah berasa biasa menerima sebelum ini banjir besar, boh besar, orang panggil boh besar. Per tahun 1926, orang panggil boh merah. Nah, hamba pun tak ada lagi. Tuan-tuan semua sebahagian besar tak ada ni. Hamba rasa kalau ada pun tinggal sejarah. 1926 sehingga 1967. Sehinggalah berlaku pula pada tahun 1967, jaraknya 41 tahun. Yang kita boleh rekod di Negeri Kelantan kita ni 1926, kemudian 1967.
dengan jarak 41 tahun, agak jauh, dan sememangnya menjadi sejarah dan kenangan kita pada waktu itu. Sehinggalah berlaku lagi per tahun 2004. Dengan jaraknya ialah selama 31 tahun. Ini buah besar. Daripada 2004 kita terima 2014 dalam jarak 10 tahun. Makna semakin dekat jarak berlakunya buah besar ini kepada kita di Kelantan. Apapun kita menerima sebagai satu musibah yang telah ditetapkan atau telah berada dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Kata ya Muhammad, sekali-kali tidak menimpa kita ni semua illa ma kataballahu lana, kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila sesuatu itu ditetapkan, ditakdirkan oleh Allah, mempunyai hikmat-hikmat yang banyak. Walaupun pada peringkat permulaan sememangnya sebagaimana disebut oleh Yang Amat Berusaha, Ketua Jajahan, pada peringkat pertamanya kerana kita tidak dijangka putus hubungan di Gomusan ini, walaupun bagaimanapun kerajaan mengucap terima kasih dan penghargaan atas kecekapan dan usaha yang diambil oleh pihak Ketua Jajahan, oleh pihak penyedia DUN, oleh pihak pegawai-pegawai menangani pada peringkat permulaan walaupun dalam keadaan tidak sepenuhnya bermakna kerajaan ada, bukan kerajaan tak ada waktu itu. Kerajaan ada. Kerajaan berusaha untuk menyelamatkan. Alhamdulillah kita tidak hilang nyawa. Tetapi dalam suasana seperti itu kita tidak boleh untuk menangani 100%. Kita tidak upaya. Walau bagaimanapun kita berterima kasih kepada sukarelawan kita yang betul-betul ikhlas ingin membantu kita. Termasuklah yang berhormat, saya sebut lagi berhormat daripada Johor, ada bersama, terlupa, Masya Allah, duduk bawah. Daripada bersama kita, membantu kita. Dikatakan Mama pernah pergi bantu di Johor dulu. Pada 2006 Mama pernah pergi ke Segamat. Waktu itu banjir besar melanda Kota Tinggi pun kena banjir. Walaupun Kota Tinggi, kita bantu sikit sebanyak daripada tabun sampai Mekah di Segamat waktu itu. Jadi kita berucap terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kita. Kita merakamkan setinggi-tinggi penghargaan atas kedatangan amat luar biasa daripada sahabat-sahabat, daripada kenalan-kenalan kita, daripada korporat, daripada pertubuhan-pertubuhan NGO dan sebagainya. Mereka datang bukan saja membantu dari segi makanan, minuman, pakaian, bahkan mereka menggunakan tenaga untuk membersih lumpur yang luar biasa yang berlaku pada bau-bau ini. Dalam taklimat yang kita minta daripada semua jabatan-jabatan, khususnya 10 jabatan, kita telah minta memberi taklimat pada 2 hari bulan lepas. Punca-punca ataupun sebab-sebab kenapa berlakunya hujan, berlakunya banjir besar pada tahun ini. Kita mohon minta dengan ketua-ketua jabatan. 10 ketua jabatan telah memberi taklimat pada kerajaan. Kesimpulannya ke-10-10 memberi tahu sebab utama ialah kerana fenomena hujan terlampau lebat berlaku di sebelah selatan negeri Kelantan. Seperti yang dicatatkan di Gunung Gagau. Gunung ini ketinggiannya 4,523 kaki daripada aras laut. Maknanya kita yang berada di sebelah selatan ini dalam suatu kedudukan konturnya tinggi.
Tetapi oleh kerana jarak jauh, kita tak nampak dia tinggi. Kepada paras daripada ke paras laut, Gunung Gagau ini telah mencatat taburan hujan sebanyak 1,290 milimeter dalam masa 3 hari. Yang sepatutnya kita rekod 64 hari baru dapat sebanyak itu. Tetapi fenomena hujan yang luar biasa ini, kita mencatat 1,295 milimeter. Dia punya sukatan hujan. Ini makna satu suasana hujan yang luar biasa. Ya Allah Ta'ala telah takdirkan berlaku di Gunung Gagau, menyebabkan ketinggian air di sungai, dua sungai kita ada, Sungai Galas dan Sungai Lebir. Melebihi daripada 8 meter. Bayangkan 8 meter. Daripada parah bahaya. Maka itulah yang menyebabkan semua jabatan mengatakan kerana fenomena air hujan yang begitu tinggi berlaku di kawasan selatan yang meliputi dua sungai besar, sungai di sebelah kita, Sungai Galas dan Sungai Lebir. Sebab itu kerajaan melihat ini suatu daripada musibah yang dikenakan ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mempunyai ada keburukan, ada kebaikan. Kita sebagai manusia biasa, kita hanya boleh merancang dan boleh menentukan apa yang kita boleh lihat. Saya pernah bertanya khabar dulu Pak GPS, berapa kalau kita nak cuci sungai ni? 800 meter, 800 kilometer panjang dia. Sungai di Kelantan, termasuk Sungai Lebir, termasuk Sungai Galas, termasuk Sungai Kelantan sendiri, lebih kurang 800 kilometer. Dia kata kalau kita nak cuci betul, kita perlu 1 juta 1 kilometer. Untuk menjadikan dia boleh menampung air secara baik, deras, kita perlu pada 800 juta. Oleh sebab itu kita lihat bahawa dengan adanya banjir ini, kita orang ramai menerima musibahnya. Musibah-musibah ini adalah suatu daripada takdir Allah Subhanahu Wa Taala dan kita terima, dan kita sebagai bertanggungjawab, kita berterima kasih, kita berusaha. Terutama kita dapat menabung, kita mengadakan tabung amanah bencana banjir. Dan yang ada depan kita hari ini, kita akan mula dengan letak kerja untuk membina 18 unit ini daripada sumbangan orang ramai. InsyaAllah sumbangan ini kekal menjadi kebajikan selama-lamanya, sehingga kita akan berjumpa di akhirat nanti melihat bahawa kita semua ada di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan satu benda kecil. Kesempatan ini kepada mereka yang penuh beriman dan bersyukur Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tidak sayang untuk mengeluarkan wang walaupun RM10, RM50, RM100, RM1000, dan sentiasa ada di pejabat saya. Boleh kata setiap hari penyumbang-penyumbang kepada tabung dana ini sehingga kita boleh buat. InsyaAllah yang membaiki pun kita sedang kira ini untuk membaiki. Amal rasa 300 buah dah boleh buat hari ini. 300 buah untuk kita baiki. Antara 500 hingga 5,000 hingga 10,000. Rumah yang rosak 5,000 hingga 10,000. Pihak persekutuan melalui MKM telah menetapkan bahawa mereka akan baiki rumah 2 kategori. Rumah yang 50% ke akan mendapat 5,000. Kemungkinan lebih daripada 50% mereka akan beri sebanyak 10,000 dalam bentuk barangan. Dia tak bentuk beri keuangan. Takut melayang, tidak jadi rumah. Nah, kita beri bentuk keuangan. Bentuk benda, ain dia panggil. Untuk biar-biar benar-benar dapat membina, dapat memulih balik
rumah yang mereka rosak. Jadi alhamdulillah. Sehinggalah baru-baru ini dalam masa jarak 10 tahun kita menerima musibah ini. Untuk masa hadapan kita tidak tahu. Kita sentiasa berdoa dan kita sentiasa memohon Allah Subhanahu Wa Taala tidak ditimpakan lagi musibah seperti ini, dan kita merancang, insya-Allah. Kita merancang supaya semua pihak jabatan melihat daripada peristiwa ini, kita merancang supaya dapat kita membetulkan mana yang tidak betul, supaya kita dapat menerima satu hari kalau berlaku bencana pun tidaklah melibatkan suasana kerugian yang besar. Itu pun dalam andaian kita. Kita tidak boleh nak menetapkan bahawa kita mampu untuk menghadapi banjir. Kita tidak boleh kata mampu. Sebab kita tidak tahu apa yang perlu. Kita cuba membuat persiapan-persiapan awal, mengikut keupayaan kita, dan paling penting sekali kita sebagai individu Muslim memohon Allah Subhanahu Wa Taala, mendekatkan diri pada Allah dan melaksanakan tugasnya kita sebagai seorang hamba pada Allah. InsyaAllah Tuhan akan bebaskan atau babaskan kita daripada musibah-musibah yang tidak kita ingini. Ada sebab sesuatu ujian itu pada kita ini sebagai asas. Kita sebagai manusia yang Allah Ta'ala buat ni, diletak atas muka bumi, Tuhan nak uji kita sebenarnya. Bukan percuma kita mari di sini. Kita makhluk terbaik di sisi Allah. Terbaik. Nak dibanding dengan makhluk Allah Ta'ala yang banyak atas muka dunia, kita terbaik. Maka semestinya kita kena diuji. Kita nak tahu emas itu betul, baik tak baik, dia uji. Nah, Mas 10 ke, Mas 9 ke. Cara mana mereka uji? Mereka uji dengan menggunakan gas, api gas tu lah. Panas. Baru tahu nilainya. Begitu kita sebagai seorang hamba Allah yang diberi keistimewaan yang banyak ini, perlu diuji. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini ketetapan dasar yang dibuat oleh pencipta kita. Demi sesungguhnya kami jadikan hidup mati ini, kami nak uji kamu. Letak atas muka dunia ini, kami beri kemudahan kepada kamu di langit dan di bumi. Beri air, beri udara, beri boleh pernafasan, banyak dia beri pada kita. Liyabluwakum ayyukum ahsan. Siapakah di kalangan kamu yang boleh menunjukkan amalan terbaik kepada aku, Tuhan kata. Maka itu satu daripada hidup kita di sini ini sebagai ujian Allah. Oleh itu, bagi mereka-mereka yang mungkin jauh, mungkin lalai sedikit dengan tugas ini, Allah Ta'ala beri suatu peristiwa untuk sebagai break, sebagai peringatan kepada kita. Dan kalau kita rujuk kepada beberapa hadis Rasulullah, apa yang dikena kepada kita ini, walaupun kita kena dalam perjalanan kita pijak duri, sebenarnya Allah Ta'ala nak mengkhiparatkan, nak mengurangkan dosa kita. Pijak duri itu. Nah, adalah hadis. Seorang hamba Allah tu pijak duri, kena duri, kena paku. Itu suatu takdir Allah untuk mengurangkan kesalahan kita. Lebih-lebih lagi dengan ujian ini sebenarnya nak meningkatkan darjat kita. Nak meningkatkan darjat kita, nak menjadi kita seorang yang diampuni dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali lagi saya terima kasih kepada semua pihak yang telah bertungkus lumus menjayakan majlis pada pagi ini, dan kita mulalah letak kerja ini dalam masa 2 bulan sebagaimana disebut oleh Lambang Cipta Sdn Bhd yang akan beri tanggungjawab melalui DO kita untuk membina rumah kekal ini. Dan pada 14 hari bulan ini kita akan buat serahan pertama. Rumah dah siap kita buat di Macang, iaitu di Buangi Meknap. Baru ini kita dah mula letak batu asas pada 14 bulan ini. 14 bulan ini kita akan serah kepada mereka-mereka yang berhak menerima rumah yang total loss. InsyaAllah. Begitulah seterusnya, kita bina sedikit-sedikit. Kita tak boleh bina
200 unit satu hari. Kita telah upaya. Nah, kita telah berjanji dengan tuan-tuan semua, saya nak bina 600 unit rumah dalam masa sebulan. Amal tidak boleh nak jamin. Karena kita kaitan terutama tapak, kita nak mencuci tapak. Dan sebagaimana hari ini, kita cuci tapak dulu. Kena kerjasama dengan pihak kerajaan tempatan. Ada gotong royong. Ada tempat-tempat tertentu terpaksa kita samakan tanah dia dulu. Kita reclaim, kita timbus. Sebagaimana di Kampung Berlian. Di kawasan Ambon sendiri ada 5 buah rumah walaupun di ujung Potopak tu, bukan saja di Kuala Kerai, bukan saja di Gua Musa, di Tupak pun ada juga. Sebab di Tupak tu tempat yang terakhir air pergi. Air yang dia kumpul sana Melaka. Kumpul di Kota Baru. Kota Baru 19,000 orang berpindah. Bayangkan 19,000 ni rumah, tiap-tiap rumah ada 5-6 tan dia punya perabot dan sebagainya. 5 tan, 4 tan sebuah rumah. Tok di luar. Kerusakan berlaku. Dengan 19,000 yang berpindah. Di Tupak saja ialah 11,000 lebih berpindah. Sebab deposit air sini pergi sana Melaka. Tadahan air di sebelah hulu ni, sebelah selatan ni luar. Tadahannya begitu luar dan semua air akan pergi kepada Sungai Kelantan dan berakhir Tupak dengan Kota Baru sebelum masuk Laut Cina Selatan. Maknanya tahun ni air melawat semua orang. Kecuali kalau saya bacok saja. Dia selamat, tidak dilawati oleh air. Muhammad sendiri pun dilawati air juga. Tak? Sehingga menembak tubik sakroban. Sebenarnya Muhammad tidak tergelar. Tapi putus hubungan saja. Kerja tetap buat. Kita jalan semua kerja-kerja yang kita diamanah pada kita. Yang kita terima pertama sekali, yang paling banyak menerima daripada Tesco. Melalui aircraft. Tak boleh mari dah dengan kenderaan biasa. Aircraft, kita terima aircraft daripada Tesco yang beberapa tan makanan pertama kita terima. Tapi tidaklah kita nak royak wah di radio. Yang kita terima bantuan, yang kita mengendalikan banjir. Kita tidak nak bersarah di luar ni. Kita buat kerja. Ada sahabat kita mari sini kata, kerajaan tak ada kerajaan, dia kata. Itulah tuan-tuan semua, saya hormati sekalian. Semoga tuan-tuan semua dapat menerima dengan baik usaha-usaha ini walaupun tidak besar, dengan nilai harga 40,000 asasnya, dan insya-Allah kita minta supaya kawasan yang tidak ada tanah lot yang di tepi sungai itu kita selamatkan, kita tidak bina lagi supaya keadaan masa depan lebih baik. Untuk kita selamatan kita tak tahu hujan, ribut sebagainya, bila nak datang kita tak tahu, bukan ilmu kita. Cuma kita dapat maklumat daripada mereka-mereka yang ada berhubung dengan maklumat-maklumat daripada GPS ke, meteorologi ke dan sebagainya, kaji cuaca dan sebagainya. Mungkin kita dapat maklumat ini, kita buat persiapan awal. Sekali lagi ucap terima kasih banyak kepada semua, terutama kepada tuan-tuan, puan-puan yang telah membantu rakyat Kelantan sehingga dapat dipulihkan sedikit sebanyak. Dan insya-Allah kita yakin lepas pada ini kita tingkatkan upaya kita, tingkat azam kita nak bentuk hidup lebih baik lagi, lebih tersusun lagi, lebih bersih lagi. Lebih bersih lagi rumah-rumah kita. Di tepi-tepi minta GPS pun akan menjaga hari ini. Di mana tengok sungainya begitu bersih dah. GPS akan jaga dengan baik. Supaya tidak ada lagi semak sampah dan sebagainya yang tidak mampu kita buat. Kalau kita jaga mula hari ini, dengan kita membagi tempat-tempat tertentu, insya-Allah sungai kita akan bertambah baik dan masyarakat kita boleh hidup dengan baik dan kita dapat hidup dengan baik lagi dan kita sentiasa bersyukur serta kita minta ampun Allah Subhanahu taala sebanyak-banyaknya. Dengan itu, saya dengan ini ucap terima kasih untuk kita sama-sama insya-Allah kita merasmikan dengan kalimah bismillahirrahmanirrahim pada asasnya untuk kita mula kita sebagai kerja, meletak kerja bagi membina rumah bantuan rumah kekal kepada tuan-tuan semua yang berhak terima. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita mempersilakan
mempersilakan seramai 21 orang penerima pelajar-pelajar sekolah untuk menerima sumbangan daripada pihak Kerajaan Negeri Kelantan. Dengan segala hormatnya dijemput dipersilakan. Adik-adik kita silakan. Cepat sikit dek. Nyanyi MB dia lama dah ni. Pakai naik selalu, salah siung tangan ambil duit. Mudah-mudahan. Tak pakai tak gitu. Kita malah baca nama lah. Dan semua penerima-penerima ini ketika ini sedang menuntut di Ma'had Gomusang, Ma'had Muhammadi Gomusang. Dan pembinaannya memang cepat adik kakak. Alhamdulillah, insyaAllah pada 14 bulan 2 ni kita akan suruh anak koci. Kita akan suruh anak koci kepada penerima rumah yang kita buat. Di mana bentuk rumah ni kita boleh tengok di mana kita ada gambar, plan dan sebagainya. Dan memang cepat. Kita buat secara laju, cepat. Dan kosnya memang menjimatkan. Dan alhamdulillah kita nak buat lapar belah putih. Kita tengok tu. Okey. Mana luak lajak tu. Itu tanda pengalaman. Inilah adik kakak sekalian, jokong yang diletakkan oleh Yang Berhormat Ustaz Datuk Menteri Besar sebagaimana yang telah dibuat di Jajang Macam ini. Kita lancar 90 putih rumah dan insyaAllah 14 bulan ini